Hai, saya Adik Kak Long. Hari ni Adik Kak Long nak review Lancer 2.0 GTE tahun 2015. Tengoklah ni. Untuk kereta ni, dia punya bonnet original tau. Evo 10 lagi. Janganlah masuk! Ini sport rim 18 inci. Sport rim Evo 10 ni ada Brembo lagi. Cantik kan? Cantiknya. Bahagian lampu dia pun aftermarket lawa gila. Siap ada meja makan lagi guys. Untuk exhaust ada dua. Satu keluar api, satu keluar kentut. Kereta ni dah ada sunroof 2 step lagi. Untuk bahagian steering ni pun dia dah tukar original Evo 10. Ada lagi pedal shift guys. Ni remote dia. Tapi untuk kereta ni dia dah pakai keyless. Tengok ni macam tu lah. Untuk bahagian seat dia pun dah leather seat. Tapi ada terluka sikit lah. Tergesek-gesek gitu. Gitu. Untuk bahagian dashboard sini dia dah ada 3 beradik. Meter dah 3 beradik. Tapi saya nak tungkah. Untuk kereta ni dah ada adjustable. Ada tinggi, ada rendah, ada keras, ada lembut. Kalau bawa kereta ni, best sangat tau. Saya dah review dah kereta ni. Saya review sikit je tau. Sebab saya cover kerja Kak Long. Kalau korang nak tahu lebih lanjut kereta ni, cepat-cepatlah hubungi sistem kita. Nanti dia bagi full complete detail. Korang jangan risau. Cuba kelayakan pinjaman dengan Bravo Auto, percuma je tau. Ada lagi jaminan 1 tahun. Tak rugi beli. Kalau berkenan, cepat-cepatlah. Ambil lah. Nuhana Kak, nak Nuhana. Raban ya Ramadan, Raban ya Ramadan.